Saya memulakan proses ataupun perjalanan untuk IVF ni di tahun ke-10 perkahwinan saya. Maksudnya 10 tahun yang pertama tu kita dah cuba pelbagai ikhtiar, pelbagai cara untuk mendapatkan cahaya mata secara normal, tapi nampaknya tak ada rezeki lah. Jadi di tahun yang ke-10, selepas menyambut ulang tahun yang ke-10, saya dan suami kita memang buat keputusan lah, itu jalan terakhir untuk kita lakukan ataupun buat treatment untuk IVF. Kebetulan waktu tu PKP tahun 2020. Macam tu. Waktu tu time PKP, jadi kita rasa kita ada masa sebab waktu tu bekerja di rumah. Jadi kita ada masa lah untuk fokus kepada treatment IVF. Dan tahun 2020 tu lah kita memulakan perjalanan IVF. Dan setelah itu kita buat rawatan daripada tahun 2020 sehingga tahun 2021 lah, lebih kurang dalam setahun. Dan maka di tahun ke-12 perkahwinan saya, maka lahirlah zuriat saya yang pertama, iaitu Teja Aminah Sofia yang sekarang ni berusia 3 tahun. Waktu di awal perbincangan saya dan suami untuk memilih center mana yang sesuai, jadi kita of course sudah tentu kita memikirkan beberapa elemen lah, iaitu dari segi kos, dari segi kemudahan dan sebagainya ya. Dan setelah memilih beberapa center, nak dijadikan cerita, kebetulan salah seorang kenalan saya lah, iaitu Dr. Jumiah Samsudin. Beliau yang merekomendasikan center IVF di sini. Sebab dia kata waktu tu center tu kira baru nak starting kan untuk IVF, jadi dia recommend lah pada saya dan suami untuk mencuba di bawah kendalian ataupun di bawah kelolaan Datuk Dr. Zamri. Dan saya waktu tu bila Dr. Jumiah recommend Datuk Dr. Zamri, of course kita buat sedikit kajian lah, kita Google kan. Dan saya tengok banyak pengalaman yang Datuk Dr. Zamri telah lalui lah. Dengan itu kita decide lah untuk memilih Avicenna lah untuk kita lakukan program IVF. Dan kebetulan sebab kita duduk dekat Shah Alam kan, dekat lah, maksudnya senang untuk kita bergerak. Sebab time tu PKP, jadi susah, pergerakan tu limit kan. Jadi kita tak nak pilih tempat yang terlalu jauh dan sebagainya lah. Jadi Avicenna lah pilihan yang paling tepat sekali waktu itu lah, pada saat dan ketika itu untuk saya dan suami. Dalam tempoh setahun lebih saya menjalani program IVF di Avicenna ini, semuanya lancar lah, dalam keadaan yang baik semuanya, dari segi temu janji, consultation dengan doktor dan juga dengan jururawat ya. Semuanya smooth, semuanya lancar, baik. Saya tak ada mengalami apa-apa isu lah ataupun perkara-perkara yang menyukarkan saya. Jadi semuanya sini dalam keadaan yang baik lah. Daripada saya memulakan program sehingga ke embryo transfer dan sehinggalah saya mengandung, disahkan hamil tu, semuanya lancar. Dalam perjalanan IVF ni tentunya cabarannya sangat banyak lah. Cabaran terhadap diri sendiri, cabaran pasangan, cabaran keuangan dan sebagainya lah kan. Apabila saya buat IVF ni, saya perlu lebih terbuka untuk mengetahui apa sebenarnya masalah saya, apa sebenarnya masalah suami, dan apakah rawatan yang perlu kita lakukan untuk kita atasi masalah yang kita ada lah. Selain daripada itu, isu keuangan juga menjadi satu bebanan jugalah, kerana seperti yang kita tahu, untuk rawatan IVF ini jumlahnya tidak sedikit lah. Jadinya daripada situ kita perlu buat persiapan lah. Maksudnya saya dan suami, kita perlu persiapkan diri dari segi emosi, dari segi kita punya pemikiran, kemudian dari sudut keuangan, masa. PKP kita kat rumah, saya di rumah sahaja dengan suami sebab kita work from home kan. Jadi itu yang banyak membantu. Kalau sebelum ni saya buat di LPPKN tu, sebab kita perlu ambil cuti, kita bekerja, jadi dia agak macam rushing. Untuk IVF ni kita dah decide dah, kita nak tenang-tenang, nak santai-santai je untuk menjalani proses ni, sebab kita spend untuk zuriat kita. Jadinya kita nak yang semua yang terbaik lah untuk kita dan pasangan. Jadi itu antara challenge dia lah. Perkara yang saya takkan lupa. Sebab selama saya berkahwin 10 tahun bayangkan saya berkahwin 10 tahun, almost every month saya buat pregnancy test, tapi semuanya negatif. Itu saya dah jalani untuk tempoh 10 tahun. Jadinya apabila untuk jenis IVF ni,
Saya buat first embryo transfer, saya gagal ya. Anak yang saya dapat sekarang tu, Aminah tu adalah proses yang kedua. Of course, waktu yang Datuk Dr. Zamri maklumkan kepada saya dan suami yang gagal yang pertama tu, memang sedih lah. Sedih tu bukan kepalang lah. Berhari-hari menangis kan, sebab kita dah put our effort, our best untuk yang first tu. And then saya rehat sementara untuk 3-4 bulan dan saya repeat balik sebab kebetulan kita ada frozen embryo yang lain. Bersyukur pada Allah lah, semuanya ya, Tuhan tu dah tentukan rezeki saya, maka saya disahkan mengandung kali pertama, kira my first pregnancy lah. Waktu tu memang kita happy, gembira, bersyukur sangat-sangat. Sebab waktu tu dah almost nak masuk tahun yang ke-11 lah saya berkahwin kan. Waktu tu memang kita gembira lah. Pada saya ya, buat pasangan-pasangan yang ingin menjalani program IVF ataupun rawatan IVF, satu je saya nak cakap, jangan tunggu lama-lama. Maksudnya kalau boleh seawal setahun 2 tahun, kalau you rasa masih tak dapat anak, you kena cepat-cepat usaha untuk treatment IVF. Sebab apa saya cakap macam tu, jangan tunggu. Sebab proses nak membesarkan anak itu kita ambil masa yang lama. Macam saya sekarang, saya dapat anak yang pertama di usia 38 tahun. Agak lewat, jadi nak besarkan dia dan apa semua, dia ambil kita punya effort, kita punya tenaga, semuanya. Jadinya bagi saya tak perlu tunggu lama-lama lah. Prepare lah dari segi financial. Itu sajalah sebab untuk rawatan IVF ni dia agak memerlukan kos yang sedikit tinggi lah berbanding yang biasa. Terima kasih Avicenna Women and Children Specialist Hospital.